Resipi asal berdasarkan mayung ni memang resipi Mak Nina. Zaman Mak Nina buka restoran dulu. Jadinya Nina nak reveal sekali lagi resepi ni memang sangat pekat, sangat sedap. Tapi ada satu bahan yang kita kena letak. Jom. Ikan mayung dekat pasar basah Kota Marudu ni besar-besar gedabak macam ni kan. Baru RM15 je. Memang murah lah nak beli. Jadi Nina garamkan dan kunyitkan dulu dan Nina put aside. Then lepas tu kita blend macam biasa lada kering ni. Dan ini adalah bahan yang penting bawang besar, bawang putih, kunyit hidup dan juga sedikit belacan. Pilihlah belacan yang sedap. Tapi sikit je, tak payah banyak Lepas tu kita blendkan sekali dengan beberapa kelopak bunga kantan. Lepas tu kita blend sekali. Kenapa Nina tak guna daun kesum kat sini? Sebab daun kesum tak ada guys. Puas dah duk cari jam. Maka Nina rasanya kena tanam sendirilah Lepas ni dan Nina letakkan air asam. Menggunakan balance lada yang dekat blender tu. Nina tuangkan sekali dekat dalam periuk ni bersama dengan asam jawa Dah menggelegak, baru Nina masukkan ikan Lepas tu dah menggelegak sekali lagi, dah lama sikit, barulah Nina masukkan sayuran dan juga bunga kantan. Penting sama ada awak guna bunga kantan ataupun daun kesum, penting dua-dua kena ada. Kalau tak jadi ni asam pedas awak lepas tu letaklah perasa garam, perasa tak rasa masam, tambah masamnya pastikan rasa dia balance. Barulah sedap nak makan dengan nasi kan. Ya Allah, kalau ada telur masin pula sedap betul lah. Okey, itu saja untuk kali ni.